Tahukah anda, di satu sudut dunia ini, masih ada manusia yang hidup tanpa elektrik, tanpa internet, tanpa bandar. Di Tanzania, terdapat satu komuniti kecil bernama Hadza. Setiap pagi, mereka keluar ke hutan. Bukan untuk bekerja di pejabat, tetapi untuk memburu dan mencari makanan. Madu liar menjadi antara makanan kegemaran mereka. Dipanjat terus dari pokok tinggi. Buah hutan, daging buruan, malah serangga. Semuanya adalah sumber tenaga harian mereka. Tiada pasar, tiada peti sejuk. Semua yang dimakan adalah segar dari alam. Apabila makanan di sesuatu kawasan habis, mereka akan berpindah. Bagi kita, hidup begini nampak sukar. Tetapi bagi mereka, inilah kehidupan sebenar. Mereka tidak bergantung pada teknologi, tetapi bergantung sepenuhnya pada alam. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.